Hello, assalamualaikum guys, bersama saya Giza Boymin. Dan kali ini saya akan jadi budak pada dua makhluk yang tak berguna. Ni di sini diorang dah buat dah jalan benda ni. Aku tak tahu bila diorang buat. Wah, gelap sekali macam kubur kau. Ha? Kau aku tak bagi gaji kau kan? Berani lah. Aku tak payah build. Nak tak payah. Aku bunuh kau. Fine. Kau get out dan bagi balik semua barang yang aku dah bagi. Ya apa tu? Buat apa kau letak benda ni padahal? Pakai je. Ini best dia orang. Dia tak berguna. Okay, di sini dia dah bagi aku diamond armor semua. Aku lupa nak record tadi sebab tiba-tiba je dia muncul dua toyol. Toyol? Di sini saya akan buat. Di sini aku akan jadi budak diorang yang jadi budak diorang. Si Fahmi, si Kak Gaming Wow tu dia suruh aku buat jalan kereta api. Sebuah tepuk tangan please. Memang barai semua tak tepuk tangan. Okay semua, jika saya telah menonton, korang akan tengok je aku ni. Video kali ni no edit. Episod kali ni no edit sebab aku malas nak edit. Mungkin dia akan lama. Sepanjang aku buat ni korang tengok lah. Nanti aku akan upload terus selepas ni. Selepas aku record ni. Dia malas nak edit guys. Kau budget. Aku yakin dia akan sejam ni. Wah. Memang bagus. Sabar. Okay. Nampak tu location bar tu? Dia ada kat sana. So, kita kena pergi sana. Sebab apa? Sebab boleh. Kesian. Ayuh. Bang, kenapa tak pakai apa tu? Ais je. Korang nak sebab apa? Saya tak tahu. Lubangan. Dah lah PKC tak ada enchant, macam mana aku nak mining sejauh tu lah bangang. Astaghfirullahalazim. Ancient City. Bro, dia jumpa Ancient City. Siapa? Wow. Kat mana? Dah tak ada night vision nak tu. Kau kena vision je aku bagi. Dah. Koordinat kau berapa? 2000 lebih. 2000 lebih. Okay. Ada yang nak cari gaduh kat sini. Cari gaduh? Ada orang bergaduh ke bang? So kat sini kita kena buat, kita kena ambil rail, kita kena buat rail boleh sampai 1000 lebih lah. Ya. Kenapa aku rasa macam malangnya Haikal lah. Apa dah menjadi nasib Haikal tu? Tahu. Nanti kena lintas laut je. Ya. Aku kena buat jabatan. Kau ikut bawah tanah. Nak jalan bawah tanah bang.
Kes aku dah tak ada enchant. Nasib kesiannya dia. Baru dekat. Yalah aku main ni baru 800. Kau tak aku Okay guys, kalau korang nak tahu di tepi aku ni ada macam ni lebih baik aku buat live ni. 24 jam dah di babu. Jadi lebih baik aku buat live ni, live TikTok. Betul tak guys? Apa ni? Kerja aku macam ni je. Dah deh. Deh. Kedua deh, aku buat macam ni. Nasib. Ada iron guys. Broken je dah. Kalau stone tak apa lagi bangun. Tak apalah kan. Nanti aku gaji aku ya. Takkan. 9 dinerai aku cakap tadi. Wah lah 9 itu baik. Boleh. Creeper mandi yang meletup tu. Dah lah. Dia dekat-dekat kau ada tempat Aikal ke? Tak tahu. Ada ke? Cuba datang kat dia kejap tau. Kau curi-curi. Aku tahu kamu suka Pajak rakyat. Oh jangan ditahan-tahan. Aku tahu sifatmu yang beradaran. Jangan komplain soal keadaan. Aku tahu kamu enggak kebagian. Aku panggil polisi, kau buatmu angkat tangan. Jangan buru-buru minta pelan-pelan. Kau nak tahu itu lagu Rewind Indonesia. Nak nyanyi lagu apa pula? Kau curi uang rakyat. Ku tahu kamu suka pajak rakyat. Oh jangan ditahan-tahan. Aku tahu sifatmu yang berandalan. Jangan komplain soal keadaan. Aku tahu kamu bukan. Aku betul tak. kan? Aku tahu kamu enggak kebagian. Aku panggil polisi, kau buatmu angkat tangan. Jangan buru-buru minta pelan-pelan. Diamond. Apa? Diamond. Bagi aku itu salah satu gaji kau tau. Tapi ni aku dapat sendiri bang. Itu gaji aku. Itu memanglah kalau aku tak suruh kau, memang aku tak akan dapat kan. Jadi itu gaji. Kita halalkan segala cara untuk berikan kau gaji. Kalau korang nak tahu di mana Fahmi sekarang, koordinat berapa dia? Dia di koordinat berapa? 2,000 lebih. 2,000 lebih. Dan sekarang aku baru 800. Minus kan? Yes. Nanti aku bagilah kau pinjam pickaxe aku. Kenapa kau shift tadi? Oh sorry, tadi aku tengah nak letak cutting. Bukan. Sebentar. Jangan komplain soal keadaan. Aku tahu. Ini jadi thumbnail boleh ni. Sabar. Mana thumbnail? Kenapa kau buat satu blok sih bang? Kenapa? Salah ke? Buat 2 blok lah. Kenapa? Kan nak boleh letak ais. Kenapa? Letak kapal. Aku reel bodoh. Apa? Reel. Oh. Dia lah. Okay. Nak reel ke katil? Nak reel ke ais? Okay, dia lah. Ais je lah. Aku memang suka orang menyusah. Janganlah tak reel. Kalau tak reel nanti nak buat tempat ke tempat lain. Sekejap guys. So guys, aku akan main ke atas sebab aku malas. Macam bagus pickaxe bagus kat kau. Biar boleh lah kau punya pickaxe tu.
Kat ais ke real ni? Real je lah. Real je. Tapi air ganda kau cari sendiri. Babi. Setuju, okey. Okey, dia join balik. Dah balik guys. Aku nak ambil blok-blok. Sekejap. Bulu ayam ni buat apa aku simpan? Kenapa Haikal tu lah? Kenapa? Kau tengoklah. Tak boleh guys, tak ada semut gigit sakit tu tangan aku. Ish. Orang bilat. Semut je pun. Orang bilat. Semut je pun, apa benda je. Kalau kau nak melawak pun agak-agak lah. Yes. Okay, dah start batu ni guys. Aku straight je lah mining. Okey, rasanya dah siap kot. Aku tinggal bawa villager je. Sumpah tu jauh gila dari rumah. Santai. Sambil tu jom kita tengok TikTok guys. Untuk YouTube ke. No, terjun antara. Allahumma. Sempena tahun baru, korang boleh dapatkan voucher Mish. Tangan tu tangan. Dekat pasir. Apa aku straight? Apa aku naik atas Jadi aku nak. Please, music please.
Please. Okay, mari kita cuba. Ini dia punya penentuan. Please, I need this. I need this. Lubang. Astaghfirullahaladzim. Please, I need this. Okay, station pertama saya dah siap. Please, I need this. Ini untuk station pertama. Tak ada main-main. Okay, please. Jadi please. Please. Please, jadi please. Jadi please. Yeay. Koper anjing. Berjaya. Jauh pula lah aku balik depan. Finally. Yeay. Berkali mati tapi bukan ancamanku. Bukan. Astagfirullahaladzim. Apa spawn sini? Apa spawn keluar? Ni masih ada bug ni. Aku nak tanya kau buat kat tengah laut ke? Ya. Okay. Bila kat tengah laut je lah. Kalau kat darat-darat ni kan susah. Dia teleport tempat lain. Come on. Let's go. Bro, aku nak minta izin boleh? Apa? X3. Memang Bagi aku satu alasan. sebab aku nak tengok. Sebab aku nak tengok sini ada ke banyak orang dekat sekitar aku ni. Tak ada main-main. Cuma nak bagi tahu. Dah apa? Tidak mengapa. Oh, ni aku buang je lah. Dua, tiga. How? Macam mana dia boleh spawn situ? Ye rosak, ye rosak. Rosak tu apa? Rosak, ayo yo. Rosak lah. Dia masih hidup. Ya, dia masih hidup. Aku dah agak. Okay, ini kita boleh buat. Ini. Okay, bawah dia tak ada. Okay, kita main ke bawah. Kan senang. Tutup je lah atas. Ada lagi. Iron.
Aku bukanlah seorang BVP, tapi aku ngerti BVP. Aku kasih hijau pula kali ni. Alamak. Yeay, aku dapat satu totem. Please, beli. Lembu, dah beli ke dah belah. Berambuslah korang. Ada situ yang padu. Memang tak Wait a minute. Oh, ni totem dia. Yeay, totem of Andayang. Mati tu bos. Satu lagi mana? Terus di atas. Oh, dah mati lah. Ini patutnya masih satu totem lah. Lembu, dah beli, dah belah. Bosan kecil. Bikin sana hancur dah bang. Ini nanti kamu dah berbagi lah. Tak apa, aku ada kayu. Aku lupa diamond. Dari satu diamond aku letak kat dalam in the chest. Kau kena patah balik. Kasihan. Bunyi pecu. Takkan Haikal tengah patah balik lah. Aku rasa phone kau dengar lah bang. Ya. Nak slowkan lah. Macam tu. Panas ke atas. Oh. Yeay, totem. Victory. Lah, kenapa dapat 3 sih? Terbalik 2 kali. Okey, dah jadi. Sekarang nak balik rumah tau. Weh, aku balik. Bang, aku balik rumah dulu ya bang. Oh, ada 5 lah. Yeay, let's go to home. Jauh tu. Bertali mati tapi bukan jangan. Ku bukan polisi, buang angkat jangan. Jangan buru-buru tak jangan. Kalau kau kalah. Tidak mengapa. Hancurkan je lah kat situ. Buka lah. Apa? Memang pun, tapi susah. Ku buatmu angkat tangan. Jangan buru-buru minta bantuan.
Pang chess. Okey. Ay 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 ay. Ay 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 bila. Okay, finally. Penat gila kepala aku, sumpah. Siap juga hari ni. Mana ikan? Mana aku tahu. Michael, where are you? Aku tengah penat ni. Penat kenapa? Bang sini bang. Oh tak boleh, aku dah bawa tu. Aku nak bagi kau enchantment pickaxe ni bang. Yang power punya. Aku nak bagi kau pincham. Mana. Aku dah turun. Tapi kat bawah buka ada anvil pun. Aku bagi kau lah. Apa? Aku bagi kau. Kenapa? Aku ada pickaxe. Oh, lagi. Tu. Bye-bye. Aku tak mati. Aku tahu. Untuk main ni sekali. Cepat dah, lagi mantap tu. Terima kasih dah. Terus ni sampai tahun depan pun tak apa. Tak tengoklah hasil build babu aku. Please. Jauh no. Jauh ni. Okay, bye-bye. Inventory aku dah full lah. Kesian. Guni. Aku gebus sekali. Kepalaku sakit sekali. Kenapa? Kepalaku sakit sekali. Creeper. Jangan mati. Creeper bong. Wow, amazing. Oh, tu dia. So dramatic. Ini pula. Macam mana?
Okay guys, bagi tahu ya kalau ada ke bawah, ke atas, ke tepi ke. Aku nak tidur jap. Gon, dia dah ke tepi, Gon. Babi. Sial kena skema. Bagi tahu adik kalau dia berhenti ke, dia terberhenti ke. Okey. Bang, ke tanah bang. Nasi padang. How? Jangan mati. Apa? Ambil je. Apa ni buat tu? Dia tak pakai. Ada apa? Kenapa? Helmet dia hancur. Dia tak tahu apa bang. Ada 2 warden target dia. Dua spam skill memang matilah dia. Allah. Sonic boom.
Bagi armor. Suruh dia pergi tu dek. Pergi jalan real raya ni. Jalan yang saya buat ni. Kita ke atas. Ya. Okey dah benar. Dek. Bagi suruh dia datang jalan raya ni. Tengok, suruh dia tengok. Tak payah ni masuk anak. Palaku pening. Cuba sana. Sabar bang, palaku pening. Korang rehat sekejap. Aku pause sekejap sampai aku rehat. Guys, aku nak AFK sekejap. So, aku letak blok sekejap. Okay. Masa untuk sambung. Lama kau rehat. Okay. Wait a minute. Who are you? My name is Aryu. Sampai tu kita kena kumpulkan iron guys. Supaya nanti nak buat reel. Nah, betul tu. Ingat, dia ni aku perbudak untuk diri dia sendiri. Nah, ni mana satu asal dia budak diri dia sendiri. Oh, kepala dia tengok orang. Boleh nanti aku bagi ijati. Aku kepala pening sangat ni. Kenapa? Kepala aku pening gila. Kenapa pening? Entah. Cuba tengok full lama sangat. Apalah. Okay, sebab selalu grinding. Ai, dah bunyi nama. Salah jumpa gua besar ni. Ya, aku ada ni bang. Bang. Aku yang tadi tak makan langsung. Saja guys, aku nak bagi korang explore gua ni. Sambil tu kurangkan blok aku.
Okey, sekarang aku nak balik. Aku ada ais yang beringas. Haikal. Banyaknya. Maji. Wow, maji. Adik aku saja tak nak buat macam ada roller coaster sikit adik. Apa? Okey. Sakit. Sakit. Kesian dia. Apa benda? Aku nak ke Haikal sekejap. Wah, guys, kalau video kali ni aku diam je. Bye Haikal, I'm sorry for you. Bye bye. Haikal mati bang. Dia mati. Aku tak tahu dia mati dia. Sebab tadi aku rasa dia mati lah sebab kena sonic boom. Aku rasa kena sonic boom tu. Pilih tempat yang jauh ni. Haikal mati. Lagi beratus-ratus blok guys. Bukan 1000 ke bang? Ratus Oh lah. tak ada lagi 600 tu. Bagi ni. Aku akan mati. Okay guys, maaf kalau aku apa salah aku dapat ni.
Ya biar je lah. Aku dekat dengan dia orang. Kenapa aku rasa suka pula kacau Haikal ni. Fresh. Okay, aku nak rehat sikit. Aku nak berhenti kejap sebab aku nak pergi makan. Aku dah pergi duduk kat SP Farm. Bye-bye. Alamak, apalah peningnya. Bila kau pening, kepala kau pening ke phone kau pening? Aku, Apa? kepala aku. Kau cuba bangun je. Aku yakin automatik mesti nak jatuh lah. Aku nak cari. Nak cari kucing. Cari makhluk tu. Di mana makhluk? Dia keluar rumah. Aku nak SP. Okay dah. Weh, kau tengok tepi tu. Koordinat dia 2025 rindu pula dengan 2025. Kita ada 3 hari silam bang. Okay.
Cakap kau nak kepala skeleton ni ada dekat ni. SP farm. Okay. Terus kita akan buat jalan ke atas. Itu keselukan. Kau dia nak join tak event tu sebenarnya, dek? Dek. Selukan. Bang, kalau Haikal bang, kalau Haikal tulis apa-apa, bagi tahu tau. Macam mana aku nak beritahu? Tunggu lah, ada tulis apa? Kat ni. Apa tak ada. Seriously, laut? Nanti dengar lah.
Itu ke? Bang, Hmm. kau dari darat kat dari pulau darat tu je tak apa. Tak buat jabatan ke tu? Aku dah buat dah pun. Aku tengok ni jauh mana lah. Okay guys, habis ni saja video kita pada ni. Kalau korang suka, korang boleh like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam next video. Bye bye.